Anda macam ni tak? Dah tahu nanti kat tempat kerja akan dapat bonus, tak tahu pun lagi berapa jumlah bonus yang akan dapat tu. Tapi dalam kepala, duit bonus tu dah siap-siap dibelanjakan. Otak dah siap-siap buat justifikasi kenapa kena tukar rim baru, kenapa kena tukar phone baru dan macam-macam lagi. Pernah tak macam ni? Begitulah emosi kita terhadap duit. Memang fitrah duit ni untuk dibelanjakan. Duit ni memang seronoknya bila kita belanja. Walaupun tak dapat pun lagi duitnya. Sebab itulah duit simpanan sangat susah nak lekat. Tengok duit dalam simpanan banyak tu rasa nak beli macam-macam. Manakala fitrah kita terhadap emas pula adalah kumpul lebih banyak. Sentiasa nak tambah lagi walaupun dah banyak. Kalau tanya para wanita, walau emas dah penuh satu tangan pun, tengah tak sihat pun boleh jadi sihat kalau ajak ke kedai emas. Sebab itulah guru saya cakap, emas ni sesuai untuk rawat masalah simpanan bocor. Asyik tambah je simpanan emas tapi tak pernah dijual. Emas makin banyak maksudnya duit makin banyak. Simpanan kita pun makin banyak. Jika anda nak simpan emas, boleh rujuk pin video atau hubungi saya. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Teruskan follow saya.